konsisten trust. Ini soal trust tadi saya bincangkan. Trust ni nak bagi apa dia kat dalam? Bagi testimoni. Okey, isunya sekarang, you all punya style adalah terus bagi Assalamualaikum Cik Alia, saya kongsikan testimoni untuk bacaan Cik Alia. Pak letak 10 gambar testimoni. Kau rasa dia download ke kau punya sharing pasal testimoni tu? Dia tak download, seriously tak download. Tetapi saya bagi satu contoh ke awak bagaimana nak buat pasal testimoni ni adalah okey. Syira, ini testimoni A. Ini testimoni B. Ini testimoni A, testimoni B. Testimoni A ni, okey sebelum itu, untuk you hantar testimoni cukup dengan satu testimoni tetapi killer testimoni. Killer testimoni. Okey, macam mana jadikan dia tu killer testimoni? Killer testimoni mesti cukup 4 elemen. 4 elemen. Apa dia 4 elemen ni? Pertama sekali, ada jiwa ataupun ruh pada testimoni. Itu yang pertama. Yang kedua, testimoni itu mesti ada karakter. Iaitu pesakit yang dah sembuh. Karakter. Yang ketiga, mesti ada cerita. Cerita pesakit ni tadilah yang dah sembuh ni. Yang keempat, mesti ada harapan dan impian untuk pesakit baru. Pesakit yang kita tengah konsult sekarang. Okey, Syira. Saya tanya Syira. Ini testimoni A. Testimoni A ni, customer ni hantar, Assalamualaikum Syira. Alhamdulillah, selepas amalkan let go, bacaan gula akak turun daripada 15 sehinggalah sekarang ni jadi 7 je. Contoh. Testimoni B, customer B ni, dia hantar kat Syira, Assalamualaikum Syira. Ini bacaan gula akak yang sebelum ni. Dia tunjuk 15, dia tunjuk gambar. Lepas tu, bila test lagi tadi, selepas 2 minggu, dah turun 8. Test gambar kedua. Dia letak gambar yang kedua yang turun bacaan gula 8. Yang mana, yang Syira nak jadikan testimoni betul-betul nak hantar kepada next prospect. Prospek sini adalah prospek baru. Yang B. Testimoni A ke testimoni B? B. Okay, B. Kenapa testimoni B? Sebab dia memenuhi iaitu apa dia? Sebab dia bagi gambar kan? Dia memenuhi Betul. 4 elemen. Dan dia memenuhi elemen pertama iaitu ada jiwa pada testimoni. Ada ruh pada testimoni. Awak tak testimoni pun awak rasa wow. Instead of dia hanya bagi kata sahaja. So awak screenshot yang ni dan nak kita letakkan kepada prospek ketiga, prospek baru kita customer C. Tetapi tidak cukup dengan jiwa tu, awak kena wujudkan karakter dan juga cerita. Katakan customer B ni tadi, nama dia Anis. Contohnya nama dia Anis. Cik Anis. Nama customer baru Cik Alia. Prospek baru Cik Alia. Nak hantar testimoni kepada Cik Alia. Assalamualaikum Cik Alia. Alhamdulillah pagi ni Syira terima satu testimoni latest daripada Cik Anis, yang mana Cik Anis ni sama macam Cik Alia sebelum ni bacaan gula dia dah 13 ke 15. Tetapi selepas amalkan dalam masa 3 minggu ke 4 minggu, bacaan gula dia dah turun kepada 6-7. Dalam masa 3 minggu ke minggu. Jadi Syira sangat harap bahawasanya Cik Alia pun akan dapat result yang sama seperti mana Cik Anis dapat setelah amalkan let goal ini. Itu impian dan harapan. Cukup tak 4 elemen? Jiwa, karakter kita adalah Anis. Cerita kita cerita Cik Anis ni. Impian dan harapan yang kita sebut tadi, Syira sangat harap Cik Alia pun akan dapat result yang sama seperti mana Cik Anis dah sembuh. Jelas? Jelas. Semangat je jelas ke tak ni? Jelas. Itu ke tu? Saya seorang ni semangat. Dah. Fokus. Tengok buat kapal tu belakang tu. Nulis. Fokus. Okey.